Asal macam masuk TikTok Amir bukan Ami. Salah lah. Oh, masuk TikTok Ami ni. Kri tak ada. Hari ni Kri tak ada. Kita bersama dengan Fik. Fik. Amir pergi jogging. Oh, belum. Hari ni kita nak main futsal. 2 orang ni gila. Futsal. Kat mana ni? Dekat mana? Sini lah, kat kot. Dekat kot. Bukan. Takkanlah kat Muar. Uish. Tak ada orang guys. Tak ada orang yang main. Bas tak ada. Bas kejap lagi. Badminton. Ya. You tak rasa apa yang rasa. You boleh rasa apa yang rasa. I rasa. Macam tu lah lebih kurang. Drama di Kinabalu. Eyeliner lagi tak? Oh, eyeliner macam on point. Diorang berlakon pula. Selak Kasih dah bermula. Sembilu 3. Ni Kinabalu. Berempat tu ada tu lagi 2 orang. Tu nampak. Janganlah tunjuk kot lain. Tu siapa tu? Amir dengan Fikri kat situ. Fikri! Tak dengar. Dia tengah syok main lah. Tak dengar. Lagi Meh? Oh, Fikri mendahului. Bagus lah Fikri. Sekejap lagi kalau tengok. Tu Muhammad baru sampai tu. Mat! Ni Ham. Ni Ham. Ham? Kenapa? Ham. Kri mana tu? Kri tengah main tu. Ni. Kri yang seluar hitam tu. Amir yang seluar merah tu. Meh, okey Meh? Dia tengok. Dia tengok. Betul lah rasa nama dia Fikri. Fik mana Fik tu? Fik tengah training. Biarlah Fik main. Sekali memang nama dia Amir tu lah dipandang tadi. Aduh. Kri mana tu? Kri kat sana. Kri tengah beli air rasanya. Am tu Ami ke? Tengok kasut Ami. Kenapa? Tengok kasut. Lebih tinggi lagi dia angkat. Belagak betul. Tengoklah korang training tengah hari. Malam macam untuk orang-orang yang macam amateur. Orang pro dah biasa lah macam berpanas ni. Kita training memang, saya kan selalu kita training tengah panas macam tu. Ami dah minta dah outdoor punya court. Je ambil indoor juga. Malas nak malam-malam berebut dengan orang-orang yang macam budak-budak college nak main kan. Budak-budak office yang macam lepas kerja jom kita main. Malas. So kita orang training betul-betul all out ni. Nampak court ni kita semua kita punya. Belagak. Nentu belagak. Kita kena hidup kena belagak. Aduh. Dah jumpa ke influencer yang buat live swimming? Ambil Lana tu ke? Dah try dapatkan Ambil Lana tu yang swimmer tu. Busy lah dia. Tu esok. Esok. Kau apa? Memang aku masuk Iron Man ni kan. Esok dia ada. Ada mana? Swimming lah tengah hari. Panas rentung air swimming tengah hari. Oh. Aku di sini ke orang lain? Bukan I. Maksudnya I jaga Ambil Lana tu. I kan manager dia. I tak boleh kalau dia gelap nanti dia tak dapat job. Sebab sekarang ni Ambil Lana tu dia terikat dengan skincare punya kontrak. So dia kena jaga skin. Tak apa, esok dia ada. Esok dia ada. Tak boleh sebab kontrak dia memang tak boleh kena matahari. Swimming indoor. Korang janganlah bagi. Aduh. Sampai penat nak cari alasan ni. Aduh. Ada. Esok dia ada. Ambil Lana tu dia cakap kat you ke? Ha. Dia tak cakap kat I pun.
Siapa manager dia ni? Esok ada kan? Esok memang ada. I ada Dah ke tak ada. ada, memang esok tetap ada. Fik, lari pula kau Fik. Dah ada. Kita tak. Dia dah jawab. Fik lagi. Oh, action tu Fik. Apa dia? Esok hari apa? Khamis dia ada show lah. Dia kan penyanyi sekarang. Dia dah apa esok? Show wedding. Dia macam ambil job wedding dulu. Nak menipu macam ni jauh sangat tak boleh masuk. Job wedding esok. Bahaya ni bengong dua kata ni. Kau kena bengong. Diam sikit. Aduh. Nah, jauh pergi. Dah lagi main cukup lah tu. Dah habis masa kan? Tutup lah lampunya. Aduh. Pukul berapa? You book berapa jam ni? Tadi pukul 12. Okay. Main badminton ke buat live? Amin main tadi. Tanya dia orang. Berapa jam ni nak berlatih? Selalunya 5 jam. Tadi sejam tu main ketuk-ketang je. Kan ada berapa puluh raket tu. Baru 1 raket tadi. Lagi 2 orang. Mampus. Macam rekod main tengah hari. Dah habis training ke? Dah habis dah. Kan Ami coach 2000 kau tengok. Korang tengok apa 2000 orang tengok. 10 set. Order. Order. Yang matinya Ami tahu kat sini. Korang order Ami naik jet ski dengan Bella lah. Terbang lah. Rambut dia masuk mulut. Kena muka Ami. Korang order lagi. Swimming pula orang order lagi. Korang ingat Ami apa? Aduh, 3 set. Yang pasti eyeliner on point. Yes, eyeliner on point. Mana? Eyeliner. Mana? Nak check tu ke? Tak ada, kata eyeliner on point. Aduh. Nak tengok Ami swimming pula. Oh, tak payah. Ami swimming nanti kalah je. Apa dia? Swimming. Futsal pula. Futsal sebelah. Jom futsal. I keeper dulu. Basikal. Dah. Basikal, swimming, cycling semua dah siap dah. Siapa yang setuju nak main benda tu? Tu korang je. I tak ada dalam permainan sukan ni. Aduh. Tu? Rugby. Agak lah korang rugby. Rugby tu kalau jet sekali langgar Ami tu melayang Ami sampai ke muar. Kami tak sabar nak tengok Ami join. Sabar je lah. Sebab tak join. Korang harap bersabar lah. Teringat masa Ami apa? Naik jet ski dengan Bella. Lucu muka Ami. Ya, lepas tu korang pun lagi edit paip muka belok-belok macam tu. Ada takraw. Jangan Ami rosak kulit tu. Tu, cycling. Tak boleh, cycling nanti gelap. Sunscreen tak jadi. Jack tahu ke eyeliner tu apa? Tak tahu. Tahu tak eyeliner tu apa? Tadi yang you tunjuk? Apa dia? Tu? Kau nak tengok bas Kau nak tengok bas lah. Jack jangan bully Ami, nampak tak? Mana ada budi? Cuba main congkak je, bawa bertenang. Main congkak, duduk relax, tak mengeluarkan peluh. Main batu seremban. Jangan lama lambat je. Korang ni nak kena. Korang ni. Dam ulang kan? Main PS ke? Main FIFA ke? Okey ke? Tak tahu apa button tak kerti. Dia cakap kita tak kerti main FIFA. Dia ingat kita apa? I main daripada PS1. Tapi main WWE lah dulu, WWF. Main Gusti Royal Rumble. You tahu apa? You tak tahu kan? Lepas tu main tekan je semua. I menang lah Royal Rumble. Main masak-masak Ami boleh. Ami masak. Terror. Ni Jack ni. Nanti masak. Masak air. Air pun guna apa? Kowe. Setakat masak. Senang lah. Apa? Macam mana? Masak apa? Salah. Main paintball. Dah.
Jom. Game sebenarnya malam ni. Tu buat betul. Apa lagi malam ni? Game apa malam ni? Korang tengok. Eyeliner brand apa? O2O je. Nampak Ami full profile je. O2O. Tapi tunggulah, sekejap lagi Ami akan keluarkan eyeliner sendiri tiba. Tak O2O korang. O2O korang beli eyeliner tu, memang dia pakai chop je, setarik. Murah je. Chop? 12 lah. Dia chop. Ni kelas seni atau sekolah ke? You apa tahu pasal makeup? You know nothing about makeup. Tu lelaki. Tahu nak komplain je. Pasti nak perempuan cantik. Dah cantik, tak payah pakai. Perlu. Tengah ceramah Perlu. Panas. Oh, gelap betul. Besok balik. Dah habis korang training untuk hari ni. Good job korang, good job. 2.2K mata memandang anda telah membakar kalori sebanyak? Tak ada. Hai. Tak buka pun. Ya Allah. Pakai sports watch. 250. 250 calories. Tahniah korang. Rehat Mi. Petang ni sekarang berapa? 2. Mati petang ni. Main satu set dah lah. Petang ni Ami ada permainan lagi satu, iaitu Ami akan main paintball pula. Tangan sebenarnya tak function dah. Paintball. Ami tak tahu kenapa hari ni orang ajak Ami bersukan. Ami tak tahu kenapa. Adakah Ami nampak sangat tidak sihat kebelakangan ini? Orang ajak Ami bersukan hari ni. Main paintball pula pukul 5 sampai pukul 7. Betul? Lepas tu Lupa malam. malam pukul apa? Saya bagi tahu dulu lah. Okay. Sebab kita sleep hygiene baru. Malam ni badminton lagi. Apa gila Ni hari ni bersukan je kerja ni. Ami tak aktif bersukan. Ami kalau dah aktif betul. Nampak hari ni dah 3 sukan. Dia macam hyper kan. Hyper sikit. Lepas tu esok pagi ada juga aktiviti sukan kita. Jadi aku ni. Betul. Esok ada swimming. Cakap je ada. Ada. Nampak? Dia mengaku. Okey, esok kita bawa. Tak nak jogging ke swimming esok? Swimming pagi. Jogging pagi, swimming tengah-tengah hari sikit. You ingat apa? Tak apa, boleh. Paintball, badminton, jogging, swimming, basikal. Petang esok kan? Alang-alang tu. Terus buat Ironman. Basikal malam. Malam trafik okey sikit. Tak ada basikal lah. Dah ada lah. Tak ada. Dah. Mana datang? Boleh settle kan? Pergi malam ni ambil pergi kejap lah sebelum pergi aktiviti ni. Lembik lah pingsan Ami. Apa dia? Lepas tu dia bagi Ami makan roti tadi. Wah. Roti tu Dia pun, bagi Ami makan mantau tadi. roti tu pun tak habis. Ami nak makan ni tau, Yang pasta. Okey. Berat sangat lah dia cakap tu. Macam tak makan dari semalam tau. Berat sangat lah, tak boleh nak main badminton. Dia bagi mantau je guys. Itu dia tak habis. Kalau Adalah pasta, siapa nak habiskan lagi? Adalah roti tu dah 4 ketul je. Lepas tu terus main ni. Lepas tu paintball pula. Memang pensan je gini. Boleh. Tak ada apa pun. Mana Bella? Ajak pergi. Kita orang akan bawa. Tu. Bella dah nampak kat atas. Mana? Oh tu. Tu. Nampak Bella? Dah jom. Dah jom. Pegang jap. Pegang jap. Bawa lah. Bawalah pergi. Ya, bawa. Nak phone I? Cuba guna phone tu. Tak boleh. Ni guna apa? Oh, guna hotspot. Jalan je, okey. Biar ku jalan dulu, puas ku tunggu. Cak tak korang?
Entahlah jadi apa. Langgan net kat kau. Aduh, net. Sikit je perlu tu ambil dah lap dah peluh tu. Penat. 5 Langkawi tak pergi sebab banyak lagi benda kerja-kerja kat sini. YB pada. Bukan Jack kata dia kena pergi ke? Misha Omar tak berlemui macam ni. Aduh, tak makan lagi ke? Apa dah tak makan lagi. Tadi dah makan dah mantau tapi tak kenyang lah. Tak panas ke? Panas. Udara segar. Sedapnya udara. Sedapnya udara. Sedapnya udara. Pelemui dah ni korang. Bukan. Kejap lagi kita tak tahulah apa aktiviti diorang. Nanti diorang update. Okay? Makin cantik. Mana? Dalam tak ada aircon, tak ada. Lek. Hai. Waalaikumsalam. Jom kita orang bawa. Oh, dia tak kunci ya kereta begitu saja. Hebat betul seketu Jack. Jack korang. Tak tentu agak Rami. Okay. Jack mana dia? Kat dalam dia. Tak. Ni Ami pakai eyeliner je korang. Ami tak boleh pakai eyeliner. Jadi muka Cina. Tak pakai eyeliner jadi muka Cina. Seketul je. Seketul je tu ya. Dia kan seketul macam tu. Korang jangan jaga hati Ami. Cantik apa macam ni. Nampak tak? Berlemuh dah ni. Aduh. Dia baru nak unlock. Orang dalam kereta dah baru nak unlock. Minum air. Pulang. Korang pakailah Medicube punya sunblock. Dia tak kunci. Tinggal kereta je ni. Wallet ni. Sekejap awak. Korang pakai yang tu sebab sunscreen tu dia buat muka korang glowing. So kalau korang nak buat as makeup base pun cantik. Alah promote. Tak. Benda tu bukan Ami tak ada jual, tak ada apa pun. Ami pakai. So Ami nak share. Yang Ami dia bangun nanti ada berapa ni. Pernah tengok tak ada berapa? Tengok ada berapa pengsan je je. Pengsan terus. Tengok dalam phone. Tengok. Lagi kena band. Okey, tak ada macam ni. Okey, sekejap. Sini. Macam mana nak suruh korang tak nampak? Tak. Okey. Macam apa tu? Sampai rumah lah 5 minit je lagi. Okey. Korang nanti green screen kau nak ikut ke balik rumah? Kalau green screen jadi apa? Kena ban nanti Amir Fikri punya ni. Dah tak kira nak buat apa. Apa tu? Okey. Tapi nak kita handle dulu. Jadi kita buat. Okey. Nanti live balik dalam masa 5 minit, okey? Korang tunggu tau. Okey? Kalau bukan 5 minit, tambah lagi 5 minit lagi. Buat tambah jam lah tu. Kalau tak. Okey, baik korang. Mana nak end? Okey. Sudah. Okey.